bila dah lepas berbuka tu baru macam, oh iyalah nasib baik aku dengar cakap bini aku, kalau tidak membazir. Sebab sebelum-sebelum ni memang makanan dekat Bazar Ramadan tu akan berkumpul dalam peti ais. Bersemena dengan bulan Ramadan ni, mungkin boleh kongsikan tak antara juadah berbuka yang dimasak untuk tahun ni? First Ramadan saya masak laksa 1 tong besar untuk stok selama sebulan. Ya. Sebab saya memang makan itu je. Sahur, Lepas tu berbuka. simpan lah, maksudnya tak ada hari-hari kan. Maknanya dah standby. Lepas tu raya kedua saya terus masak. Dia raya pula. Puasa. Puasa kedua pula saya masak rendang. Rendang daging standby juga untuk sebulan. So macam tu lah. Tapi bila kita dapat kumpul ramai-ramai kat rumah, barulah ada request macam penat masak lah. Jom kita beli juadah dekat bazar lah, bagi rezeki kat orang bazar pula. Macam tu lah kita bertukar-tukar ni lah. Saya Ramadan ketiga, saya cuba resepi yang tengah viral, krim karamel. Kononnya Ketuk-ketuk tak keluar. Jadi kalau korang nak tengok insiden apa yang berlaku tu, korang kena tengok dekat IG saya Fauzi Nawawi, The Only Fauzi Nawawi, ataupun dekat TikTok saya. Korang boleh tengok apa yang berlaku. Masa tu wife saya tak ada kat rumah. Korang jangan ketawa je. Simpan ketawa tu. Wife saya dia pergi syuting. Jadi saya tak tahu nak buat apa. Saya masaklah krim karamel. Ni krim karamel saya tu. Walaupun bentuknya seperti itu, rasa okey. Tapi rasa boleh lah. Sedap. Rasa sedap. Cuma tu lah tak berapa menjadi. Ya, walaupun bentuk dia macam bengkang terbakar, tapi rasa dia sedap lah. Okeylah, kalau macam keluarga abang dan juga akak, kalau setiap kali bulan Ramadan memang untuk berbuka tu memang akan sentiasa berbuka di rumah lah kiranya. Memang akan masak setiap hari. Sebenarnya lebih selesa berbuka di rumah. Sama ada masak ataupun beli, biasa kita selesa di rumah lah. Anak-anak pun nak kat rumah, dia tak suka keluar. Jadi kalau macam setiap kali nak masak untuk berbuka tu, akan tanya anak-anak dulu ke nak makan apa, ataupun mak yang akan tentukan? Saya masak ikut cita rasa je. Nak makan, tak nak. Puasa lagi sampai malam. Tak nak tersewet, alhamdulillah okey. Okey, kalau macam sahur pula macam mana? Apa yang kita makan juadah berbuka tu, kalau ada pagi-pagi dia yang elok lagi, so kadang-kadang diorang makan macam tu. Tapi anak-anak tak susah pun, diorang biasa kadang oat pun jadi, dengan kurma pun boleh, telur mata pun okey. So tak susah untuk sahur, tak susah. Sebab diorang tahu sahur tu kalau nak makan kenyang-kenyang pun tak selesa kat perut. Tapi abang kena makan. Ya. Memang kena makan nasi lah. Abang dia gastrik, so dia memang wajib hari-hari sahur. Dan saya minum susu kambing. Abang memang favourite susu lah. Supaya tak lesu kan, supaya tak letih. Kena ambil something yang protein dia tinggi je. Kaki bazar? Tahun ni tak? Kalau before ni Okey. abang, tapi Tahun ni tak lah. Buat masa ni, di awal ni alhamdulillah saya dapat sekat nafsu suami. Itu yang saya Abang masak ada sendiri. bazar. Saya tak beli krim karamel dekat Bazar Ramadan, saya masak sendiri. Tapi masa kalau pergi bazar tu mungkin bazar pilihan lah. Mungkin kalau paling terdekat dengan rumah, bazar apa tu? Bazar Melawati lah. Bilawati. Memang meriah lah dekat situ Memang sentiasa penuh lah. Makanan-makanan dia memang. Dan kita akan pergi pun kita naik motor. Okey. Kita elakkan Parking jalan. senang pakai Ya, susah situ. susah. Jadi apa antara juadah yang akan dicari dekat bazar Melawati tu? Saya akan cari dessert, pencuci mulut dah. Ataupun kuih-kuih kuih macam akok, kolej kacang. Kolej kacang. Ya. Kolej kacang. Tapi orang katakan kalau pergi bazar, kalau bawa orang rumah, orang perempuan kan, plan ni nak beli satu tapi akan balik berbono-bono. Tapi kalau macam kes ni macam terbalik. Terbalik. Sebab Saya always begitu. Saya yang suka sekat. dia bukan sekat. Dia nanti dia datang bicik, makan ke? Tak payahlah membazir. Nanti tak makan. Nafsu je tu. Dia bisik-bisik tau. Dia punya bisikan tu, dia punya bisikan tu masuk ke jantung, masuk. Kita pun telan elio je lah, tengok je benda tu kan. Ya, maaf lah. Bila dah lepas berbuka tu, baru macam, oh iyalah nasib baik aku dengar cakap bini aku, kalau tidak membazir. Sebab sebelum-sebelum ni memang makanan dekat Bazar Ramadan tu akan berkumpul dalam peti ais. Setiap hari, dah sampai hampir sebulan dalam peti ais tu, dah sampai nak meletup. Dan saya makanan-makanan tak lah habis yang berusaha jadi di PKL setiap hari untuk menghabiskan sikit-sikit. Kenapa di PKL?
Sebab tak ada orang nak makan Kenapa saya tak dah sebut makan. majlis perbandaran lain? Sebab di KL paling besar ke? Okey, ada amalkan moreh tak? Ada. Moreh Ada tak? juga. Tapi kita Kalau kita pergi tarawih, tarawih. balik tu kadang tinggal lah. Okey. Macam dekat masjid kita orang tu yang saya tahu, dia tarik dia biasa letup kan. Saya Okey. tinggal. Nak rasa air panas lah. Sebab Dulu bukan rumah ada? Ada rumah dekat je. Oh, rumah dekat je lah. Jalan kaki je.